Hi, how are you? I am your new friend from Honor. Okay, sekarang ni kita berada di MWC 2026. So kat sini ada banyaklah brand. Ada Xiaomi lah apa macam-macam semua tu kan. Tapi apa yang kita nak tunjuk sekarang ni adalah produk Honor. So, jom kita masuk. So inilah dia booth Honor dekat MWC. Kat sini kita boleh tengok banyak sangat barang-barang yang ada dekat Honor booth ni. Hi, how are you? I am your new friend from Honor. Oh, I just have to check once or twice to change the character, and after the camera will just follow the person that time. dalam banyak-banyak produk yang kita orang tengok kan, yang menarik perhatian kita orang adalah Honor Robot Phone. Sebenarnya kalau korang tengok ni, dia bukanlah smartphone biasa, tapi ni spesies baru smartphone. Honor kali ni dibuat sesuatu yang agak berbeza lah. Kalau korang perasan, dekat atas dia ni ataupun modul kamera, dia boleh bergerak dengan sendiri. Dan ada satu teknologi yang Honor panggil, iaitu AI Spin Shot. Maksudnya kat sini, modul kamera tu dia boleh juga berpusing 90 darjah ataupun ke 180 darjah. Actually kat sini, kan aku sibuk sebelum ni bagi tahu kan, dia boleh macam ada object tracking, dia ikut kita punya muka. Tapi sebenarnya dekat Honor Robot Phone ni, kita boleh drag dia nak pergi mana. Contohnya nampak tak aku kawal kiri kanan, nampak. Honor ada kata juga sistem dia ni boleh buat cinematic camera movement hanya dengan satu tangan je. Kalau korang nak buat panning shot ke, follow subjek bergerak, nak rakam video sambil berjalan, kamera dia boleh adjust dan stabilize secara automatik. Memang nampak stabilize. So bila tengok dekat screen TV tu, nampak dia punya gegaran tu macam kurang nampak. Tak pelik lah, sebab dengan Honor Robot Phone ni dia dah ada gimbal yang built in. Honor ada cakap yang diorang ni guna 3 axis gimbal camera stabilization. Kamera tu dia boleh compensate lah pergerakan pada 3 paksi utama. So bila kita bergerak, berjalan, sistem tu dia akan sense pergerakan secara real time dan adjust kamera tu supaya video tu nampak stabil. Kalau sebelum ni kita kena guna gimbal external untuk dapatkan shot yang smooth kan, tapi kali ni gimbal tu dah built in terus dalam smartphone tu. Tapi bukan tu je, Honor juga ada kata yang 4DOF gimbal system yang paling kecil dalam industri smartphone. Maksudnya sistem stabilizer mekanikal dalam smartphone ni sangatlah compact, tapi masih lagi boleh bagi pergerakan yang fleksibel untuk stabilize footage. Selain daripada tu, Honor juga ada highlight yang phone ni didatangkan dengan AI object tracking. So maksudnya AI dalam phone ni dia boleh detect subjek, kekalkan fokus walaupun subjek tu tengah bergerak. So bila kita gabungkan dengan AI tracking dengan modul kamera yang boleh bergerak tadi, sebenarnya phone ni dia boleh buat tracking shot yang lebih smooth berbanding dengan smartphone biasa. So nampaklah dia punya kamera Honor Robot Phone ni dia ikut je kita punya dancer ni menari. Selain daripada teknologi gimbal yang aku duk cakapkan tadi, Honor juga umumkan ada satu benda yang agak menarik. Honor Robot Phone ni dia sekarang dah collaborate dengan ARRI. ARRI ni sebenarnya antara jenama kamera paling profesional dekat dalam industri filem. So by collaboration ni, Honor bawakan sedikit pengalaman cinematic film making tu dalam Robot Phone. Selain daripada rakam video, Honor juga boleh tambah beberapa fungsi AI untuk bantu proses shooting dengan editing. Satu lagi ada benda yang agak unik, contohnya feature dance to the beat. Kamera ni dia boleh bergerak ikut rhythm music. So modul kamera tu nampak macam hidup atau bergerak ikut beat. Dan korang perasan tak, dekat skrin Honor Robot Phone ni akan ada beberapa ayat. So kat situlah maknanya kita boleh interact dengan Honor Robot Phone ni. Contohnya macam mana kita punya outfit, buruk ke ataupun cantik. Dan satu lagi aku lupa pula nak beritahu, kalau korang nak bagi dia pop up keluar daripada pedal belakang tu, kita kena buat palm gesture. Oh, macam tu cara buka kamera ni. Dia kena ada palm gesture. Macam ni, macam tu. Selain daripada tu, Honor pun ada reveal juga yang kamera phone ni dia guna sensor 200 megapiksel. Dalam banyak-banyak produk aku bukan nak tunjuk Honor Robot Phone je, tapi at the same time aku nak tunjuk juga foldable smartphone terbaru daripada Honor, iaitu Honor Magic V6. Okay, kalau ikutkan awal-awal keluar dulu, Magic V5 antara foldable smartphone yang paling nipis, yang paling kuat dan juga bateri yang paling besar. Untuk Honor Magic V6 ni tersedia dengan 4 pilihan warna yang menarik, antaranya adalah white, red, black dan juga gold. Kalau kita tengok dia punya kamera design, actually taklah beza sangat pun dengan model sebelum ni. Tapi waktu Honor memperkenalkan Magic V6 di MWC 2026, datangnya lagi foldable smartphone yang paling nipis dengan 8.75
mm. Dan yang menariknya, Magic V6 ni walaupun body dia dah makin nipis, tapi bateri berkapasiti besar 6660 mAh. Dan dikatakan ketebalan bateri diorang ni cuma senipis kat daun teruk. Dan dari segi pengejasan, obviously memang dah upgrade daripada 66 watt sekarang ke 80 watt. Honor juga ada kata yang Honor Magic V6 ni dia ada Honor Super Stay yang mana dia punya kekuatan tu sampai 2800 MPa. Menurut Honor, tahap kekuatan Magic V6 ni adalah sebenarnya lebih kuat berbanding dengan kereta model Y Tesla. Kalau korang nak tahu untuk Honor Magic V6 ni, dia punya IP rating adalah IP rating 68 dan juga IP rating 69. So korang tengok macam mana dia boleh bertahan dekat dalam air. Cuma yang menjadi persoalan aku adalah sejauh mana ketahanan mechanical ataupun motorized camera yang ada pada Honor Robot Phone ni boleh pergi. Sebab kalau kita tengok DJI Pocket yang mana it looks exactly the same as Honor Robot Phone pun boleh rosak, apatah lagi smartphone.